Tak lama lagi nak raya dah. Sebagai seorang Chinese, aku ada sepasang je baju raya yang pakai bertahun-tahun. Sampai orang nampak pun dah boring dah. Kalau korang tak boring, aku pun dah boring. Tahun ni, terus 3 set aku dapatkan. Apa kata tahun ni korang bagi pendapat sikit? Raya pertama, baju apa yang harus aku pakai? Yang pertama, baju Melayu warna maroon. Kenapa aku pilih warna merah? Sebab kita kan dah nak kongsi raya. So, beli tahun ni, sekurang-kurangnya boleh pakai 4 tahun. Sumpah aku cakap, sebelum ni aku tak pernah ada kurta. So, this is my first kurta. Apa pendapat korang? Okey tak? Simple je bagi aku, tapi memang cantik. Tu bagi akulah. Tapi bagi korang, raya pertama pakai macam ni, adakah terlalu simple? Yang ini, seriously pun first time aku. Baju Melayu, Johor style. Johorian, mana korang? Muncul sikit dekat ruang komen, boleh tak baju ni dekat aku? Aku dengar pakai baju yang ni, samping kena pakai kat dalam. Betul ke? Macam mana? Segak tak? Salam sikit. Aku pun tak pernah ada songkok sebelum ni. Ini songkok daripada Alan Dillon yang boleh lipat. Okey tak? Aku pakai songkok. Macam handsome kan? Syok sendiri pula. So, korang rasa mana yang paling sesuai untuk aku pakai raya pertama? Antara outfit A dengan sampin, ataupun B, ataupun Johorian style macam ni. By the way, siapa yang tak sempat lagi beli baju raya, aku dah sediakan link semua baju yang aku pakai tadi dekat komen. Korang pilih sendiri, aku pun beli online je. Paling penting tahu saiz.